Biji motor masalah minyak hitam. Benda sama je yang berlaku. Hari-hari aku nampak, hari-hari aku jumpa masalah minyak hitam. Benda yang paling remeh. Korang bukan perempuan, korang lelaki tau. Korang kena tahu benda ni, korang ambil basic ni, kena ambil peduli benda ni. Jaga motor korang. Faham? Ni kalau minyak hitam macam ni masalah betul lah. Memang akan ada masalah anjing. Minyak hitam macam ni aku boleh garanti enjin akan ada masalah. Walaupun sedikit, walaupun 5%. So, untuk minyak hitam ni, alah, rajin-rajin lah check. Rajin-rajin. Sibuk macam mana sekalipun, jangan ambil remeh. Kecuali korang ada duit kaya, tak apa, tak ada masalah. Kalau macam geng-geng kita B40 ni, minta jagalah, tengok. Jangan-jangan sekali tengok macam mana. Ini pun nasib baik aku buka tengok check tadi, nasib cakap, ini owner nak tukar ke tak nak tukar apa, tetap aku tukar. Sebab apa? Kita nak pastikan motor selamat. Sebab kita bagi waranti, kita bagi jaminan. Okay? So, kalau apa-apa nanti kita juga, walaupun waranti tu kita tak cover, tapi tetap dipersalahkan kita kalau enjin dia rosak. Macam aku selalu cakap, ingat, korang jaga motor, motor jaga korang. Selamat-selamat beramal. Assalamualaikum. Spek 63 boleh naik 13. Baik korang pakai standard punya, boleh naik 13, 14 lagi better. Motor standard kilang tapi boleh pergi 120 saja. Masalah RS dan RSX, jom kami bantu pulihkan top speed anda.